Nampaknya ada hasil, Strike, strike. Oh, besar oh. Strike. Woo! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah. Hari ni kita ada trip dengan geng kampung Adila. Dulu Feda Adila lah, sekarang dah jadi kampung Adila. So saya tadi sampai paling lambat lah. Diorang dah tunggu lama. So kena bahan juga lah ini lah. Habis nak macam mana kan jalan jam. Lori bersusun. Lori susun Cina pergi beli baju raya lagi. Tu lah Abang Saipul kata ni Cina pergi ni Cina pergi beli baju raya. Jalan jam. Cari daun ketupat lagi Cina. Tu lah, dia orang nak beraya kan. Tu yang jalan jam. Mana ada kejap train. So cuaca Alhamdulillah cantik. So nanti kita ambil lagi. Dari awal dah. Oh sehari. Yelah, dia orang datang lambat. Dah tu tak barang dulu. Dah korang lambat letak barang. Aduh, kita orang sampai paling lambat. Barang semua dah masuk dalam bot dulu. Air cantik guys, jernih. InsyaAllah lah, minta ada ni. Tu Mamat. Kita bagi rakit baru Mat Mamat bagi rakit baru lah. Kita merasmikan rakit baru dia. Baik ada roda. Ada roda Ni tak cukup ni satu kali ni, kena 2 kali trip. So biar dia naik dulu. Siapa yang nak naik dulu? Aku nak ni. Barang kita orang sampai dulu dalam bot. Padahal sampai paling lambat tadi. Okey, bot dah sampai. Jom bergerak kita. Dia orang tu semua dah labuh joran agaknya tu. Kita ni lambat sikit lah. Dia punya rakit tu agak jauh sikit. So ambil masa sikit lah nak sampai. Okay, kita loading barang. Okay, dah naik rambut. Ni Mamat Mat. Aswad dah pernah naik ni ke? Aswad dah pernah naik yang lori kat dia. Abang saya tu join lah. Aku Join naik ni kali kan. Suara pun tak ada lah. Suara elak lah. Ada ni, suara tak ada. Ni rakit apa ni? Dulu nama Sebana Lombong. Sabana Lombong 2 lah. Sama tak? Sebana Lombong 2 lah. Alright Mat. Cantik Mat. Harap-harap ada hasil lah ni. Cuaca cantik, air cantik, insyaAllah. Nanti kita ambil lagi kabut dengan Nampak abang tu kan, nampak. Satu lagi Oh, ada bot. bukan bot kawal. Ui, cuaca betul-betul ni lah. Dulu lah. Awal lagi. Sunrise paints the water gold, a chill upon the air. Coffee steaming in my hand, no worry, no despair. Lines cast out, the reels all set, the morning quiet hums. Just good friends and family before the daylight comes. Oh, the river calls us home, where the wild heart runs free. Husin dah balik, Syul. Untunglah naik awal. Okey, ni dah rakit ni. Baru ni, kita antara orang terawal ni pergi rakit ni. Masih dalam proses construction lagi. Alhamdulillah. Semua dah naik atas rakit. So macam biasa kita perkenalkan ni Brother Husin. Ada target Husin kan? Kitang macam biasa kitang. Ni Naga join lagi. Tapi dia tak bawa anak dia. Ini anak Wandi ni. Ni Brother Saril. Kau kena ambil tu lah tu. Dua orang tu kau berhentikan. Dah tak nama cacat. Oh, nak buat macam tu Boleh. Ni Macam mana nak ulang? Sepul. Macam mana? Tak payah, nanti waktu buat. Kau tak payah buat apa-apa. Daripada Sepul baru start join. Ni Kobin. Okay. Kobin Kobin ni last trip dia champion.
Ni biasalah. Hero Tamil ni. Dengan anak dia ni. Sekali mu dapat. Dia biasa dapat ujung-ujung kan. Dapat memang powernya. Okay, kita orang start. Nak bersiap sedia. Tengah Oh, nampaknya Husin nak menjalankan operasi penyiangan ikan. Dia janji potong sebenarnya. Husin, siapa dapat Husin? Kau dapat tadi? Ya. Oh, mantap lah Husin. Aku juga dapat kan. Kau tekat kau. Naga ke tahu, naga. Ini pari bro. Ui, tajam Mau beli? Mau beli? Mau beli tajam lah. Tu aku dah suruh standby bawa ni. Kau pernah siang ikan pari ke sebelum ni Sin? Siang je. Dia makanya. Belasah je. Buat umpan Ada yang nak makan ni. Kita nak masak apa? Dia asam pedas. Asam pedas. Husin akan masak asam pedas. Ha? Jantan So tina sambil-sambil kita mencari lauk lagi untuk malam ni. Usah. Awal sangat Sin kau siang. Tak awal sangat ke kau siang ikan? Kau tengok jam kau apa? Ha? Kau tengok jam kau apa? 5 jam. Ha? Penang. Mahal. Awal dia. Ada ikan tu? Ada tarik ke? Ni Sabar. Harus. Saya pegang ni tengok. Gila tadi ni. Udang hidup tu tengah lagi-lagi kena kejar dengan tu. Siakap. Bandi tak siap lagi Bandi Ni joran yang ketiga. Dia slow and steady dia. Tak ada buat persiapan apa-apa. Di rumah memang tak ada persiapan apa-apa. Itulah. Bergerak. Yang lambat asal apa? Ada ikan. Pegang. Ada ya? Tahu. Off. Nampak kau naikkan ikan? Tak tahulah ikan tu bukan ni. Kau gulung je ikan ni. Tadi Lepas loceng dia bunyi. Sangkut. Sangkut dengan tali sendiri. Alamak. Matikan balik lah. Dia pergi basuh dalam tu. Tak tu ambil air cedok. Oh, kau cedok air. Dia ni sekali. Habis ikannya tenggelam. Apa nak buat? Dia macam ni. Dia bagi makan dulu. Bagi makan ikan kan. Baru dia makan umpan kita. Semua siakap naik. Itu ayah nak sedapkan hati je. Tengok dia, batu radung. Betul pun tekong. Takut dia jawab telefon. Dah macam batu radung dia. Kejap. Last ada 2 soalan lagi. Dah lama tak telefon kan? Memang lama Ril tak telefon. Dah telefon. Takut dia angkat dia. Ya. Dia kena seksa ni. Kejap. Tu. Apa yang nak mati? Cuma bentuk. Betul nak mati. Bengong. Oh, kau ambil video ni Nanti kau tengok balik kau ketawa seorang-seorang. Sini je. Tak payah nampak. Kejap. Santai. Nanti santai. Songjang ah. Ha? Songjang. Set baru ni. Kobin. Teleskopik. Ni boleh masuk kan? Ni. Songgai apa? Songgai hilang. Boleh tarik je. Ni ada dalam Shopee tau. Songgai hilang ni. Wah, teleskopik. Jangan Angkat lagi. ipul. Ha? Jangan pakai ipul ni. Oh, tunjuk ipul Ni ipul. Faham tak? Bakong kau gitu je. Faham tak? Mancing udang nanti. Udang. Bawah tu dia cuma undang lagi. Wah, ni set baru Husin. Tak perasan? Oh, aku perasan dia punya set baru dia. Ni tak ada situ lah. Ha? Tak cari tu lah. Ni Husin. Oh, itu tengok sehari kali ni siap bawa pintu lah. Umpan ikan selayang dia lah. Kau tengok. Kalau aku pergi laut dia hitam dah aku.
Hari ni dah boleh jadi nelayan dah. Macam-macam aku dah cuba dia dah. Don. Kita nak cari rezeki. Harap ada lah ni ketam bangkang. Oh, Bangkang kan. Tadi kita buat kedai kan. Oh, geram dia kan. Habis sekarang kopi nak apa? nak apa? Kopi nak Tapau. Nak tapau. Jadi. Ada. Ada. Lah, aku dah standby video lah. Lepas, aku dia makan. Kepala hilang. Dia makan kepala. Oh, sikit lagi. Dia datang. Tembak. Standby. Dia datang. Ni tukar apa ni? Pul apa lagi Pul? Baling lah. Dia aku turun. Ha, orang sibuk baling dia naik atas buat apa? Leka. Leka. Ini aku mengang. Aduh, tadi sana mengambil ikan tu. Oi, betul-betul dia memanggil lah. Okey. Rancak. Ada. Helikopter ke? Ikan ni gerut. Gerut. Alah, tinggal besi Zain memanglah. Ni nak simpan ke nak? Ni serba salah ni. Tapi ikan pertama ni. Umpan. Ikan gerut ni besar. Aku nak dapat yang besar. Ha kan? Kan aku dah cakap. Aku memang pembuka ni. Pembuka bicara. Kawin. Ikan kecil. Kau ni ada. Itulah. Aku dah cakap, aku memang orang pertama akan dapatnya. Aku tengok. Tak boleh kau tahu kan. Nak masuk mana kau muat? Aduh, mana aku ni player? Dia ada hasil dia. Video start. Dapat lagi guys. Ikan yang sama Ril. Aku tak nak, takut tragedi dekat rakit merah berulang kembali. Ril. Aku takut tragedi rakit merah. Ikan ni sampai ke sudah. Ada bunyi ke? Ada bunyi? Tu. Ben. Jorang ke Ben? Ben, jorang ke Ben? Jorang biru. Tak, aku ada bunyi. Kau punya? Kau punya. Standby. Dah galak ni makan ni. Ya, Abang Husin dah terbakar. Dia tengah masak. Asam pedas. Asam pedas ni pedas. Mantap lah Husin. Sebaik Husin ikut. Kalau tak Maggi je lah kita makan. Sudah maghrib. Okay Ben. Oh Ben steady. Kau Ben ada lampu dahi. Upgrade. Awak cakap percaya. Ha? Percaya pada rezeki sekejap lagi ada. Strike itu pasti. Kumpau itu pasti. Strike itu rezeki kan. Yang penting dah 2 kali tarik. Cuma belum naik je. Mana tadi sini Ni joran kau ni? Habis. Joran Hilang. Joran si Mano ni Ni jual yang cacat tu. Oh, joran cacat. Kau bawa lagi joran cacat Tengok Kobe masih bawa lagi joran cacat. Dia punya ong. Masih lagi dia joran cacat. Ni anak Wandi ni. Dapat adik? Bunyi lagi. Hujung. Bunyi lagi tu sana. Hujung. Oh, dia memang main area depan ni Tepi dengan sana tu ada alur. Tengoklah. Kita cuba lah kan. Dah settle dah? Pino. Settle. Baru nak ambil video. Dah settle dah. Berbulut tali. Dah terlerai dah. Aku rasa dekat 10 minit. Adi lah cakap ada ikan kecil mana? Ada. Aku dah dapat dia 2 ekor. Lah ada lagi. Mana? Dah nyangkut lagi.
Sabar Ril. Apa mana nampak lah benda ni asal kot. Ni hasil asam pedas daripada Abang Husin. Masing-masing tak selera lagi nak makan. Masih fokus pada aktiviti memancing. Tengok ah. Buat rambut lagi ke Rin? Putus saya tadi? Tak. Lain ni. Oh. Masih membangau lagi? Dia kena ada target. Kena target mata kali besar sikit Rin. Oh, ikan besar makan. Mata besar. Saya tarik usin ni selama. Nampaknya ada hasil. Strike. Oh, besar oh. Strike. Woo! Gemang. Wow. Siapa punya Gemang ni? Siapa punya? Naga punya tengah sembayang. Gemang macam tu. Betul lah dia kata 9 hari ni Dia cakap dia cakap 9 hari ni. Pakai apa udang? ni boleh bakar spek tadi. Mantap. Pakai spek aku. Sekejap aku ambil spek. Sekejap aku ambil spek. Nampak macam udang kopek tu. Ini betul lah. Nampak ngok. Memang macam Patahkan luar boleh? Tak Ali nak guna dia punya barang dia. Ya, ni lebih. Tengok. Dia pakai spek besar lah kan. Masa spek kecil lah. Sila. Naga. tadi memang tarik ke kau nampak dia ni. Payu ni dulu. Apa tu? Payu. Takut dia. Ya. Ayo. Kena. Kau pijak tak boleh? Memang dah kena pun tadi tu. Tak kena mulut. Mana masuk? Mana tu Li? Dah. Okey. Tu tak boleh lah. Cepet tu tak boleh lah. Okay, pistol kau tu boleh lah. Belum. Baik licin tu. Potong dengan belit Ada pembeli sekali terbelit ni. Bawa kawan-kawan tau. Kawan aku tadi tu. Aku dah lari. Ni pakai dua ni apa? dah buang yang pada yang atas dah buang. Atas bang. Atas buang tu. Ni, Dah ada 3. 9 ada 3. belum buang. Satu pun belum. Oh, dah buang. Teli ada 2. Sorry badai. Cepat lah dah terbelik ni sana. Uish. Kecil betul playernya. Bukan player ni bang. Ni kalau kena topik connect pun satu. Aku punya player ada sana jauh. Uish, ada rasa ke? Kena Kena ke? Ada tunjuk kan? Kat kuku ke? Alah. Tu kita. Aku ni lagi ah. Aku ni lagi. Betul dah. Lagi tu. Ha. Sini pula. Ada ubat tahan sakit dia. Gemang. Yang tadi dapat? Lepas. Aduh, sangkut Wah. Makan sini Makan. Jadi. Boleh lah. Ni kita punya lauk Cili masin pula nasi. asam pedas. Ben, makan Ben. Ni. Makan. Ni adik siapa nama adik? Azik. Makan lah. Oh, baju colour pink lah. Baju akak dia. Ben, makan tu. Makan tu. Husin dah strike. Tak gulung lagi? Tak dia tarik gitu. Oh. Ada? Lah. Daripada tadi bunyi-bunyi. Ada kot. Try je. Tarik je. Ada tapi kecil kot. Mungkin lah. Tapi macam bulat batu je. Ada? Ada. Apa tu? Ikan ni. Kamu tadi Ikan cermin Semen. Macam sebelum ni Saril dapat dekat rakit belah sana. Nak, dia bukan gigit. Aku je tarik dia tangkap. Umpan apa geng? Dah gopik. Kena dekat badan. Kalau Lesen dah nampak kalau kena badan tak kira Asin. Nampak Dah nampak Dah nampak
Biasa orang kalau kena badan dia tak kira. Emas. Kau datang-datang terus bawal emas. Angkat Zain walaupun kecil Zain. Yang penting kena. Aduh. Boleh lah. Boleh lah Oh, bawal. Banyaklah kau bawal. Nampaknya ada yang dah surrender. Dah tidur. Kita tinggal berdua je ke? Oh. Jam sekarang baru pukul berapa ni? 9.45. Belum pukul 12 dah tidur lah. Kat atas dah tidur. Terbongkang semua. Belum tidur dah gerak grup dulu ni. Siapa? Naga dah bunyi lah tadi ke? Cuma tak berapi je. Wah, ada hasil lah. Kecil bangkang. Ke ketam batu? Oh, ketam bangkang. Sepit besar gitu. Boleh 2 ekor lah. Mantap lah Rin. Dah tak dapat ikan pun tak ada ketam. So ketam. Tapi dia dah makan nampak. Habis lah. Aku ada umpan lagi tak? Ada lagi 2 ekor. Boleh lah. Letak lagi. Ada? Ada. Alhamdulillah. Pinang lagi Oh, ni besar ni. Ada. Tanda lah Habib. Jenak. Tanda. Besar lah member. Alhamdulillah. Dah ada hasil. Depan sikit tak nampak. Tanda. Dia baru campak ni. Oh. Kau baru buat perambut dia kan? Oh. Mantap lah naga. Oh, dah ada ni. Muka kerek kan. Tak nampak muka dia. Tak nampak muka dia sebab ada lampu. Ikan ni. Gitulah. Dia dah dua kali dah ikan baik naik. Itulah tu. Oh. Ada. Oh. Alhamdulillah. Pinang. Besar sikit pinang ni. Akhirnya dapat juga pinang. Mantap. Wah, ikan dah naik. Dapat juga pinang aku. Dia tadi sebut pinang. Ni kau umpan apa jadi? Udang kopi. Udah kopi. Dia sambal baik lah Starting dia sambal sedap. Sedap. Abang Husin memang rajin lah. Kau tengok pukul 5.30 dah goreng jemput dah. Memang terbaik lah. Tak rugi lah bawa kau Husin. Ikan pun dapat. Rajin masak. Kacak. Habis cecah apa ni? Sampai dah boleh. Sampai dah boleh. Nak buat sos boleh. Tapi tadi kau dah buang sos ada kan? Mana ada aku? Tak ada lah kecil. Ada kuah dia? Kau buang tadi. Mana ada buang ni? Rugi buang kuah asam pedas tu. Rugi lah. Mantap. Lagi makan ni. Dia jemput cicah kuah asam pedas. Win. Macam ni lah. Macam ni? Macam ni lah. Naga. Husin dah siap buat jemput lah. Kena. Dengan kuah asam pedas. Kena. Kena. Ada Ril? Sempat rokok dulu Ada ni. Ada. Ada. Dah lompat. Apa mana macam kalau pagi-pagi dah naik dah. Mantap. Dia punya. Lepas dia makan tu dia diam. Akhirnya tak ada lah tu, aku biar je. Try gulung lah. Ada pula. Gulung sikit lah tu. Ada dah. Mantap. Pagi ni kita gasak. Ni. Ada betul. Masing-masing dah naik. Sini. Kau tengok. Pak Ari. Dia dah ada. Dia minta. Takut dia diam macam Ya je kau. Tak ada. Habis. Dia confident je. Ada. Kali dia tutup. Dia dah makan umpan tu. Ada Zain? Belum. Dia bergurau. Foto.
Sudah pagi guys. Tadi dah gasak. Kobing ada senjata baru bro. Tengok Saril dah bersemangat tu naik kerapu. Kobin masih lagi ni nak merasmikan joran baru dia tu. Dah 12 jam baru nak ni. Pasal bunyi. Wah, cuaca alhamdulillah cerah. Cantik ni. Tapi air dah surut dah ni. Sekejap lagi pasang. Oh, tadi gasak Tubi-tubi kena serang. Burung-burung terbang tinggi, melayang bebas tanpa henti, meliuk-liuk di awan biru, menyapa mentari pagi baru. Oh, len. Len. Kau dah Hui, dia tarik ke? Besar juga. Buat lain tarik. Hui, panjang. Besar. Tak. Masa dah lagi tadi dia makan ni. Pusing dia kejar kan. Oh. Ui, besar tu dah. Mantap. Tinggi sikit. Tak nampak. Oh. Alright. Mantap awak ni. Matahari dah naik. Oh, semua dah dapat hasil lah. Jom kita tengok Abang Husin. Husin, kau buat apa Husin? Lemak. Oh, Husin lagi dah masak nasi lemak. Sambal. Sebab tu kita orang mengharapkan Husin ikut. Sambal sotong Lemak. Itu je lah. Tu sambal sotong kan. Sambal sotong kan. Tu Saril tengah siang sotong tu. Sotong pun boleh juga. Saril tengah siang sotong kat luar. Boleh juga. Tengok. Buat sambal sotong dia. Bila buat tabur je. Kami tabur. Ni buat sotong ni usus ayam. Saya walu. Ni hasil Saril cadok sotong tahun lepas. Tak. Sabar je. Sambal tu dah menggelegak. Oi. Baru datang idea ya sambal sotong. Asal ada lagu. Dah. Ikan tak campur. Kita tengok Saril punya pintu. Ada hasil ke? Ini barulah. Bangkang. Jangan bangkang. Terus masak lah. Saril. Buat sambal ketam. Sambal ketam Sen. Sin, ketam bangkang Sin. Ketam bangkang kau buat sambal ni. Dia Sambal- nak ketam bangkang. Sambal black pepper. Main order je. Member dah kelang kabut kat dapur tu. Dia orang ni main order je. Alhamdulillah. Depan sikit. Ambil gambar tu depan sikit. Masuk. Sini. Ambil gambar. Oh, kau tengok tu hasil daripada malam tadi. Tengok. Bukan. Ni pagi tadi. Apa kita tadi Malam tadi baru letak kan? Dah 3 kali angkat dah. Tengok. Tak sia-sia Saril bawa dia punya pintu. Tu tolong anu. Oh, dah pandai Dah pandai nak masukkan. Malam tadi terkial-kial. Tadi saya nak tangkap pegang. Nak pegang lagi. Dia dapat idea. 4, 6. Puas hati. Sebab kalau nelayan biasanya dia letak kat bot dan dia buka. Gitu kat atas bot je. Betul juga. Dia lempar je kan. Nak balik baru diikat. Yang Husin strike. Serius Husin? Ada? Ada tarik lah. Kau berhenti apa? Nak rasa tadi Oh, nak rasa Apa lagi? Lepas ni semua balik situ. lepas. Ni kejap balik. Kalau aku sih dah terjun Zen. Aduh. Terjun Zen. Pasal tali dah lendut. Tali dah lendut. Tali dah lendut tu. Belakang. Aduh. ni. Ha? Mata kena tumpul. Mata kali tumpul. Tak jadi apa. Orang sewa dia undur. Banyak Aduh. kau Zen.
Dia kan salah kau. Tuno ni. Tu sepul. Aduh. Dia dapat tu, Ha. jangan lari undur ke belakang. Santai, relax dulu. Ha. Kau dengar tu Sin? Sin, kau dengar tu Apple cakap? Dia dah macam tok bomoh aku tengok duduk bersila. Tu bagi dah siap. Gelapan. Wow. Aduh. Okay. Sama lagi. Banyak masa lagi ni. Oh, sekali lagi Husin. Kali ni kena ada Sin. Jangan. Macam mana kau tak boleh foto? Rasa lu. Ada makan tak? Rasa tali. Ada judul latih saya. Ada coach raya. Coach mancing kau ada. Kalau dia terik baru sembat. Ada. Kasih dulu ada lah. Takut dia tarik umpan dia tu. Oh. Mesti dah lepas tu. Terlepas lah, lambat lah. Cakap memang tekan lu tumpul. Ya ada ya tak ada Muhammad ni ada tak? Kau biar kena tali tu. Ada. Tu dia. Kayu. Sen, tunjuk sikit Sen. Hasil ni Sen. Training. Kayu. Aduh, tak ada skill Sen. Sabar. Okay guys. Kita nak makan nasi lemak Husin. Nasi lemak Husin Lempoyang. Nasi lemak apa? Ikan bilis goreng, sambal sotong. Sambal tumis sotong. Hey. Sambal hitam crab. Jemput tengok guys. Tengah membangau ni. Umpan tak kena cuit langsung. Oh, muka Kobin kecewa. Masih kumpau lagi. Kumpau berdarah. Pakai topi merah. Topi merah. Kumpau dah kan? Ada ke? Kejap pusing-pusing je lah tengok rakit ni. Tak ada hasil tangkapan ni. Kita pusing-pusing lah. Dia dah champion. Ni rakit dia lah. Dia ada 2 tingkat. Atas ada, bawah ada, dalam tu ada dapur. Tu sana rakit lama. Jalan nak pergi ni boleh tengok video yang sebelum ni lah. Ada tempat dia nanti pergi ke jeti untuk naik kat sini. Sebenarnya rakit ni belum fully complete lah. Masih ada lagi ni, belum siap, masih dalam pemilihan. Tapi owner bagi peluang lah kita mencuba kat rakit ni. Adalah hasil. Tapi sekarang ni tengah berhibernasi. Ikan tak makan umpan. Ni dia punya ni lah. Belum betul-betul siap lah ni. Tapi untuk nak mancing dah boleh dah. Ni nanti akan disiapkan lah. Lampu ada. Ni kita punya champion lah hari ni Setakat ni lah Abang Naga. Dia naik gemang 2 ekor jenahak. Yang lain 6 ekor 6 ekor apa? Tu ketam panggang. Itu kau cakap naga. Kira kau nak champion apa Rel? Kau nak champion apa? Tak apalah. Aku je tak ada sisik. Aku cegerang. Cegerang. Lepas tu pakai pintu. Orang main mancing. Tapi aku punya kerapu seekor tu dah kira Kerapu kecil. poin besar apa? Poin besar tu. Dia jenahak 2, gemang 1 besar. Okey dah tambah-tambah. Tak apalah. Tambahlah kerapu kan. Tak apalah, kita bagi kali ni kat naga lah. Kau dah pernah champion tu kan? Bagilah naga tak pernah. Sebab first time dia join kita dia kumpau. Sekarang dia dah ni dah. Pak Husin masih ada lagi harapan. Husin masih lagi menunggu menaruh harapan. Tapi yang sebelum ni dapat cermin tu tak kira tau. Aku belajar dari sebab sangkut tepi. Penting kat joran tau. Penting kat joran Yang penting dapat naik Yang penting dapat naik Sikit orang nak makan aku. Okey. Tapi masakan Husin memang terbaik. Tak rugi lah bawa dia pergi mancing. Dia kat merah. Joran cacat ni kena lagi.
Baru kutuk. Memang nak kena kutuk ah. Alamak. Lepas. Ha? Lepas. Nampak ikannya? Mata kail tumpul. Atas. Aduh, lepas. Sayang. Tak cukup kutuk. Kutuk lagi. Aduh. Sayang. Ui, nak terbang joran kau tadi. Terangkat lah. Oh, kuat tarik tu. Sayang. Jadi balik ni macam ni. Member tu bangun lah daripada tidur. Aku tengok joran cacat tu. Kobin. Dia je pakai joran cacat. Dah start makan ni. Boleh cek joran masing-masing. Boleh cek joran masing-masing. Sin, bangun Sin. Balik tu. Relax Sin, kau tadi aku tengok semangat betul, confident. Nampaknya dah bersiap kemas-kemas. Oh. Dia pun nak berbicara juga. Ada kemas lah Kobin? Okay Ben lah? Oh, Kobin sedih lah Kobin. Kobin muka pasrah lah. Bersin okey Nampak ke ikan yang Come on lah. Ha. Kita tak kompau. Yang last tadi nampak ikan ni? Bayang-bayang nampak ah. Nampak bayang-bayang tu. Itu memang tak boleh tidur tu. Nampak bayang-bayang tu. Nak naik tadi. Sayang lucut. Ini pun ringan kat lemak asal pula. Ni dah kemas-kemas. Kita tunggu bot. Sekejap lagi owner bot sampai. Okey lah, boleh lah. Adalah juga hasil. Nak share hasil ke? Nak tunjuk ke hasil ke? Kejap. Okay, ni lah dia. Adalah hasil. Buat geli-geli. Ada todak. Todak ni todak kan? Todak. Gemang. Ni dua ni ikan pinang. Jenahak. Ni Bawal emas. ini Husin kata bawal emas. Tapi rasanya ikan cemen kot. Ni ada kerapu, yang ada jenahak tu. Boleh tahan lah saiz. Itu je lah. Alhamdulillah ada juga lah hasil. Ni lupa lah. Ada lagi ketam. King crab Alaska. Sedap sikit ni. Banyak kan? 2, 4, 6 ekor. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Dia punya ni. Oh, itu yang gemuk tu. Semua duduk lagi ni kan? Yang gemuk tu nampak ketua tu. Semua duduk sebelah ni. Dia seorang duduk sana. Tengah meeting kan tu. Kau ni mamak ni aku dapat cepat. Nak cepit je. Okey, kita gerak dulu. Ada. Alright. Okey, tim kita semua dah sampai. Alhamdulillah semua selamat. Selamat mendarat. Alhamdulillah semua selamat. Dah masuk semua. Aduh. Hai Sin. Okey, Mat. Sedih ke Sin? Biasa je. Biasa je. Betul. Juga kita ada barang. Ada orang. Okey Mat. Tak dengar. Ya, alhamdulillah semua dah selamat sampai. Muka ada yang puas, ada yang tak apa puas, tapi alhamdulillah lah ada ada lah mancing kan. Strike tu pasti. Strike pasti pula. Kumpau tu pasti. Strike tu rezeki. Yang dah ditentukan. Normal, tak ada masalah. Tu sekian dululah video kali ni. Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pulang. Oh, the river calls us home, where the wild heart runs free, where the fishing rod and laughter, just where we're meant to be, underneath the open sky, a fire warm and bright, making memories together in the fading evening light. Later on, the
shared and secrets told, carried on the breeze. Marshmallows toasting, glowing red, a guitar softly plays. These are the moments that we'll cherish through